Pernah tak anda terfikir apa sebenarnya hadiah paling berharga yang boleh kita bagi pada anak-anak kita? Hari ni, jom kita sembang pasal satu hadiah yang tak boleh dibeli dengan duit. Satu kenangan yang kekal, yang datangnya dari sebuah tempat yang cukup istimewa. Ayat ni kan, dia betul-betul kena pada tempatnya. Dekat Wetland Petting Gallery ni, kita bukan belanja duit, tapi kita belanja masa kita untuk anak. Sebenarnya, itulah nilai yang paling mahal sekali kan? Setiap saat, setiap minit yang kita bagi pada diorang. Inilah sebenarnya jadi mak ayah kan? Jadi, ini buat kita terfikir kan? Sebagai ibu bapa, kita betul-betul faham tak apa yang anak kita nak sebenarnya? Yelah kita sibuk kerja, uruskan rumah. Kadang-kadang kita terlepas pandang benda yang paling simple tapi paling penting untuk diorang. Dan inilah hakikatnya yang kadang-kadang pedih sikit nak terima. Anak kita tak tunggu kita kaya dulu, tak tunggu kita berjaya dulu baru dia nak masa kita. Tak, dia nak kita sekarang. Betul-betul sekarang, depan mata dia. Habis tu apa yang dia nak sangat? Sebenarnya, simple je. Dia nak kita nampak bila dia gelak. Dia nak kita pegang tangan dia masa jalan-jalan. Dia cuma nak kita ada. Betul-betul ada. Bukannya kita ada kat sebelah, tapi mata kita sibuk scroll phone, kan? Sebab itulah setiap detik tu berharga. Sebab inilah realitinya. Momen-momen masa dia kecil ni, dia datang sekali je. Sekali dia dah lepas, memang takkan boleh patah balik dah. Tak boleh diulang langsung. Cuba bayangkan, hidup ni tak ada butang rewind. Kita tak boleh nak putar balik nak dengar gelak dia masa tu. Tak ada playlist untuk kita mainkan balik memori-memori tu. Dan yang pasti, tak ada butang repeat. Setiap satu saat dengan diorang, ianya macam persembahan sekali seumur hidup je. Lepas tu, habis. Dan kita semua tahu kan, anak-anak ni cepat sangat membesar. Pejam celik, dah besar dah. Masa untuk kita bina memori dengan diorang ni, sangatlah terhad. Kadang-kadang lebih cepat daripada yang kita sangka. Jadi, bila kita dah faham semua ni, kita sampai kat satu persimpangan. Pilihan sekarang ni, dekat tangan kita. Kita nak tinggalkan memori yang macam mana dalam kepala anak-anak kita nanti? Cuba kita bandingkan, apa agaknya yang dia akan ingat nanti? Kenangan pergi shopping mall? Atau masa dia main iPad sorang-sorang? Atau dia akan ingat mak ayah dia asyik sibuk je? Itu satu. Atau dia akan ingat hari pertama kali dia beranikan diri sentuh anak kambing. Hari dia bagi makan arnab. Hari dia seronok main dengan alam. Dan yang paling penting, dia akan ingat masa tu mak ayahku ada kat sebelah. Tengok aku. Sebab tu kena ingat, aktiviti macam ni bukan sekadar outing biasa-biasa. Ini lebih dari tu. Setiap pengalaman macam ni, dia macam batu bata yang membina hati dan diri anak kita. Inilah yang akan membentuk zaman kanak-kanak dia dan siapa dia akan jadi bila besar nanti. Jadi, kat mana kita boleh mula cipta memori macam ni? Sebenarnya ada satu tempat yang best sangat dan mudah untuk semua orang pergi. Dekat Planet Zoo, Petting Gallery di Paya Indah Discovery Wetland. Dan nak tahu tak apa yang paling menarik sekali pasal tempat ni? Bayaran masuk dia adalah kosong. Ya, kosong. Percuma. Angka ni sebenarnya bagi satu mesej yang sangat power kan. Nak bagi satu pengalaman yang mungkin anak kita ingat seumur hidup, tak perlukan kos pun. Ini membuktikan satu benda yang penting. Kita tak perlu pun belanja besar-besar untuk bagi life experience yang betul-betul bermakna pada anak. Bukan soal berapa banyak duit kita keluar, tapi soal berkualiti tak masa yang kita bagi tu. Jadi, kalau kita nak simpulkan semuanya, apakah sebenarnya hadiah yang paling bermakna? Apa ukuran sebenar sebuah kenangan tu? Inilah dia jawapannya. Bukan mainan mahal, bukan holiday mewah, tapi hadirnya kita sebagai ibu dan ayah. Kehadiran kita, fizikal dan mental, betul-betul di sisi dia. Itulah satu-satunya hadiah yang dia takkan lupa sampai bila-bila. Jadi, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk difikirkan. Satu hari nanti, bila anak kita dah besar dan dia pandang balik zaman kecil dia, agak-agak, apa yang dia akan ingat tentang kita?